Ramai orang belum mula simpan emas sebab katanya emas mahal. Ada juga yang takut harga emas turun. Tapi tuan-puan, sebenarnya bukan emas yang terlalu mahal. Yang semakin mengecil adalah nilai duit kita. Dulu bawa RM50 ke pasar, boleh juga penuh barang dalam bakul. Hari ni RM50, kadang-kadang barang asas pun terasa tak cukup. Itulah tanda kuasa beli duit kita semakin susut. Duit dalam akaun mungkin nampak sama angkanya, tapi nilai sebenar semakin susut dari tahun ke tahun. Sebab tu, kita bukan hanya perlu fikir berapa banyak duit yang kita nak simpan, tapi kita juga perlu fikir nilai duit itu mampu bertahan atau tidak. Di sinilah peranan emas. Emas bukan untuk cepat kaya, tetapi emas adalah aset penyimpan nilai. Harga emas memang ada naik dan turun dalam jangka masa pendek. Tetapi dalam jangka masa panjang, harga emas confirm naik. Malah emas tetap ada permintaan di seluruh dunia kerana nilainya tidak akan menjadi kosong. Sebab itu, orang yang faham ilmu emas tak tunggu kaya dulu baru nak mula. Mereka mula sedikit demi sedikit. Hari ini mungkin RM100 nampak kecil, tapi bila RM100 itu ditukar kepada emas setiap bulan, lama-lama ia boleh menjadi simpanan yang bernilai. Di Public Gold, tuan-puan boleh mula menabur emas serendah 1 gram atau serendah RM100 melalui akaun emas Gap. Tuan-puan tak perlu tunggu duit banyak. Yang penting mula dulu. Kalau tuan-puan nak mula simpan emas, tuan-puan boleh isi borang saya di bawah. Nanti saya bantu tuan-puan sebaiknya.